kawan abah. Ha. Lepas tu dia duk tanya-tanya abang, dia tengok kita bos status mau masuk hospital kan. Dia tu jadi apa? Lepas tu sembang-sembang tu betul dia kata dia bisa mai sini. Dia kata pergi, betul dia ada bawa seorang kawan dia kan. Pun okey, dia tersembuh. Lepas tu dia kata kakak try bawa ibu pergi. Muntah darah tu. Muntah darah tu. Kawan dia muntah darah. 44 hari. Dia muntah darah. Okey. Lepas tu daripada badan dia besar sampai kurus kan, muntah hari dia tersakit dalam perut. Nak makan pun jadi tak tenang, tak apa kan. Pergi hospital pun tak tahu jadi penyakit apa. Hospital kata tak ada apa. So mai sini okey. Mai sini sembuh elok lah, dia 100 kilo lebih. Ingat pula. Dia lelaki. Tinggi, tapi dia tinggi 175 gitu bah. Tinggi dia. Lah ni berat dia 100. 100 dia kata. Dan naik balik seorang. Naik. Duduk Bukit Pinang juga orang tu. Kawan tu duduk Bukit Pinang kot, tapi dia duduk Taman Sireh kot. Nak kerja tentera kot. Betul. Lah sebab apa pencen tentera. Dan motor. Nama tak tahu, dia panggil abang-abang tu je lah. Lepas tu yang sembang tu dengan siapa? Dengan saya. Sembang dengan kau tu siapa? Itulah abang tu lah yang sakit tu. Dia Oh dia sini cakap, suruh mai sini. Oh dia Jumpa. yang muntah darah sendiri tu. Dia anak saya. Okey, lepas tu abang yang sakit tu yang main berubat sini Santau tu dia kata sembuh. Alhamdulillah. Lepas tu dia buat main kawan dia juga, main buat rotan. Mai. Kawan dia Tak okey. Pulih. Boleh juga. Sama ada Johor ke Kelantan, kita pun tak apa nak ni kan. Ramai kan duk sembang. Macam tu. Oh dia suruh kau main mak main sini ni. Dia habaq tu bulan puasa lagi. Okay. Tapi dah mak duduk dalam hospital, tapi duk WhatsApp dengan mak sekian kata kan. Orang rasa kuat lah nak pergi kat situ, jom lah. Lepas tu mak pun kata jom lah pergi. Kemarin tu main terus. Tak telefon tak apa. Memang kedai tutup pula. Lepas tu kebetulan tuan tanah kan duk potong-potong pokok. Dia habaq dah, dia cerita. Dia kata, oh ya, dia kata kau jangan mai hari Ahad ramai. Orang kata tak apa. Mai esok juga kata. Sebab dia sembang apa dengan Tok Ngulu ke tu ni, tuan tanah ni. Hak perempuan. Dia kata ramai dah orang duk main berubat ni lah. Dia kata ramai insya-Allah kot. Dia kata lega lah dia kata. Alhamdulillah. Mai dia kata orang Dia rata-rata. anak beranak 4 orang duduk cantik Dengan pakcik atua tu, kakak 2 orang tu, adik kakak tu kan. Anak dia lah. Anak dia pun ada hak lelaki. Rumah duduk itu kan. Faham. Ni kedai sebelah buka balik tu dia tebas pokok pelam tu. Betul lah. Dia